Ini dia guys, Tesla Model Y L sudah sampai dekat Malaysia. Version 6 tempat duduk dengan susunan 222. Jom kita kaji. Harga anggarannya 260k iaitu lebih mahal daripada Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive. Jadi inilah Tesla baru yang paling mahal dekat Malaysia buat sekarang. Berbanding Model Y biasa, versi L ni 179mm lagi panjang, 44mm lagi tinggi dan jarak roda atau wheelbase dia 150mm lagi panjang. Nah, sebelum ni daripada gambar, kita nampak macam janggal sikit daripada Model Y biasa akibat bumbungnya dah dipanjangkan dan ditinggikan dekat belakang. Tapi sekarang, in the flash sebenarnya, dia nampak okey je dari segi design. Beza dia tak banyak dengan Model Y biasa. Disebabkan design belakang yang baru termasuk spoiler dekat sini, Tesla cakap dia lagi aerodynamic daripada Model Y biasa. Rim 19 inci ni pun khas bagi Model YL dan tayar dia staggered ya, 255 depan, 275 belakang. Warna Cosmic Silver ni pun baru. Setakat ni Model Y LJ yang ada. Dekat sinilah highlight dia, baris kedua. Bench seat telah digantikan dengan dua captain seat, siap dengan ventilation dan powered armrest. Tengok, dia boleh naik turun. Cumanya captain seat ni korang tak boleh bandingkan lah dengan MPV mewah tu dari China. Sebab seat ni taklah lebar sangat. Dan kalau nak bandingkan dengan Model Y biasa tu, yang tu sebab dia bench seat, kau rasa macam duduk kat sofa. Yang ni tidaklah sebegitu. Okey, sekarang kita masuk baris ketiga pula. Dan first kita turunkan armrest sebab dia lagi senang. Dan dekat sini kau boleh nampak ada satu step yang agak tinggi. So bila masuk belakang tu kena berhati-hati. Baris ketiga yang tak disangka, dia punya ruang kepala actually okey juga sebabkan bumbung dia dah dipanjangkan dan ditinggikan dekat belakang. Tapi dari segi ruang kaki dengan ruang bahu dia kurang sikit lah. Juga sebab lantai dia kan tinggi, kaki I dah macam tergantung. So memang thigh support I tak dapat lah. Kesimpulannya, dia muat dewasa tapi untuk jalan jauh tak berapa best lah. Now, dekat US dan Europe ada Model Y 7 tempat duduk dengan susunan 232. Tapi tu lainnya, yang tu bukan L. Dia berdasarkan standard wheelbase. Jadi kau boleh bayangkanlah mesti lagi sempit. Tambahan pula, yang tu kalau nak masuk baris ketiga kena tolak baris kedua ke depan. Dan kalau baris kedua ada baby seat ataupun tengah hujan dekat luar, kau bergesa nak masuk baris ketiga, memang pasrah lah. Kerusi baris ketiga pada 7-seater tu pun kalah pada yang dekat Model YL ni. Yang tu tak ada ISOFIX, sini ada. Headrest dekat sini pun proper punya. Bukan macam yang tu terpaksa diorang buat flat headrest supaya ada ruang bagi kerusi lipat. Sebab kereta tu standard wheelbase. Menurut Tesla, ruang boot maksimum iaitu dengan semua kerusi turun kecuali baris pertama adalah 2539 liter iaitu lebih kurang 400 liter lebih daripada Model Y biasa. Yang tu tak heranlah sebab kereta ni kan lebih besar. Tapi yang kita nak tahu, ruang boot dengan semua kerusi dinaikkan. Dan sebenarnya, dia boleh tahan juga, dia not bad. Memang boleh letak banyak barang. Dan kalau tak cukup, ada underfloor storage juga. Dari segi spek, lebih kurang sama dengan variant long range all-wheel drive. Cuma ditambah a few things. Kerusi sekarang baru dan kerusi depan sekarang ada support bagi peha yang power extendable. 18 speaker tambah 1 subwoofer. Wireless charging dia ada cooling. Dan ini paling signifikan, adaptive damping. Ada dua setting, balance dengan rear comfort. So korang boleh pilih sama ada nak sporty sikit atau nak bagi penumpang belakang selesa. Model YL ni berdasarkan Model Y all-wheel drive. Jadi ada dua motor. Range dia 681km WLTP. Itu dah nak dekat long range rear-wheel drive punya 691km. Charging standard Tesla lah, 250kW DC, 11kW AC. Jadi sekian saja untuk Tesla Model YL bagi pasaran Malaysia. Apa pendapat korang? Kongsikan dekat bawah.